Assalamualaikum. Salam. Sini ada jual apa kak? Sini ada roti puri ataupun orang panggil roti Arab lah. Okey. Kira macam mana kak? Sebiji RM1.5 sekali dengan kuadal. Ha, Kalau boleh. korang kari daging yang kuah sardin tu boleh add on. Okey, kat sini pun ada yang cheese punya kak? Ya ada. Alright, bagi saya yang biasa punya dua dengan kuah kari daging. 2 kari daging. Goreng lah. Ya goreng. Dia goreng tak lama lah. Goreng set je. Tak ada lah. Nego setiap hari kat sini lah. Mereka setiap hari kecuali hari Isnin dengan Selasa. Cuti lah. Ya cuti. Kat sini kawasan apa kak? Sini kawasan Tapak Meniaga. Okey. Apa nama kawasan ni? Tapak Sekupang. Tapak Sekupang. Ya. Memang ada banyak Sekupang lah. Ya, sawit Sekupang. Oh, murah. Sari berapa banyak gila? Tepung berkilo. 5-4 kilo. Macam tu lah. Ha. Ya, kuah daging. Dia ada kuah apa juga? Ada kuah daging, kuah ikan. Ni dah lah. Ya, dan dengan campur dengan sambal bilis lah. Tak boleh lah. Okey. Lepas tu kuah sardin. Sardin. Ya. Alright. Sardin bagi sekot-sekot. Sekut-sekut lah. Alright. Saya pernah makan masa bulan puasa dekat bazar. So satu portion dapat satu penuh tu lah. Ya. Berapa kak semua? RM7. Alright.